Assalamualaikum, hai dan salam sejahtera. Okey, saya Afrudi Abdul Fattah. Okey, hari ini saya nak tunjukkan apa kelebihan sistem TradeMax di Netscapes.com. Okey, apa itu TradeMax? TradeMax adalah satu bentuk strategi pemasaran yang menguntungkan kedua-dua pihak, iaitu penjual dan pembeli. Di sini anda bakal menemui pendapatan yang di luar jangkaan. Seterusnya, bagaimana TradeMax boleh membantu penjual meningkatkan jualan berganda-ganda dari sebelumnya. Pembeli boleh membeli dari mana sahaja yang mereka suka. Okey, antara faktor-faktor yang menyebabkan mereka membeli adalah yang pertamanya dekat dengan tempat tinggal. Okey, yang keduanya murah, dan yang ketiganya mudah dan selesa. Akan tetapi, TradeMax mempunyai kelebihan yang semua orang inginkan, iaitu rewards dan donate ataupun hadiah atau derma daripada penjual, dan mereka akan melupakan faktor-faktor di atas hanya kerana rewards yang bakal mereka perolehi. Okey, sebagai seorang penjual, mesti ada sebab yang kuat untuk mereka membeli dari anda. Okey, nak pula kalau anda berjauhan daripada mereka, harga yang tinggi sedikit dari pesaing anda, dan mereka tak selesa untuk datang ke lokasi anda, atau jalan jam, susah parking atau sebagainya. Okey, untuk meningkatkan jualan anda bersama TradeMax, anda cuma perlu bersetuju untuk memberi derma ataupun donation kepada pembeli atau reward kepada pembeli yang beria-ia memperkenalkan pembeli kepada anda. Apabila mereka dapat reward, mereka akan tergila-gila mempromosikan produk servis anda. Ini adalah pemasaran percuma bagi meningkatkan jualan anda. Okey, katakanlah anda seorang peniaga kedai runcit atau pasar minimarket. Okey, katakanlah jumlah jualan anda sekitar 50,000 sebulan saja. Okey, anda boleh mempromosikan pakej produk anda dengan nilai yang anda mahu, dan buat servis penghantaran ke rumah sebagai penarik kepada pembeli. Okey, anda boleh memilih jumlah hadiah atau derma. Bagaimana setakat ini 10% dari hasil jualan anda adalah yang telah ditetapkan oleh TradeMax. Okey, sekiranya anda mahu memberi lebih ataupun kurang dari 10%, anda boleh meminta daripada Netscapes untuk mengurangkan atau menambah jumlah peratusan tersebut. Okey, sila semak user manual untuk keterangan lanjut. Seterusnya, cara meningkatkan jualan anda menggunakan TradeMax. Okey, yang pertamanya, ajar pelanggan anda mendaftar di Netscapes dengan menggunakan invitation code anda dengan menyediakan flyer, menggunakan flyers ataupun risalah ringkas. Okey, yang keduanya, tetapkan jumlah pembelian sebagai syarat penghantaran ke rumah. Contohnya, pembelian yang melebihi lebih kurang dalam RM400. Okey, baru anda boleh membuat penghantaran. Okey, itu contoh. Okey, seterusnya, tentukan kawasan penghantaran anda. Contohnya, anda boleh menghantar di sekitar kawasan Bangi sahaja, atau Kajang, atau Nilai sahaja. Sekiranya anda memiliki 1000 pelanggan yang tetap, yang membeli produk anda secara online melalui Netscapes.com bersama TradeMax, maka potensi jualan anda adalah seperti berikut. Andai kata, kalau jualan anda adalah RM400, digandakan sebanyak 1000 pembeli melalui TradeMax, jadi pendapatan anda adalah RM400,000 sebulan. Jika jumlah pembeli anda meningkat dari semasa ke semasa, ini kerana pembeli mahukan rewards yang anda tawarkan kepada mereka yang memperkenalkan pembeli kepada anda. Katakanlah setelah setahun jumlah pembeli meningkat kepada 10,000 orang, maka potensi anda adalah jika RM400 jualan anda digandakan sebanyak 10,000 pembeli, maka pendapatan anda adalah 4 juta sebulan. Jadi anda bayangkan potensi anda bersama TradeMax. Oleh kerana itu, lebih besar rewards yang anda tawarkan, lebih banyak potensi jualan anda. Lebih banyak rewards yang anda tawarkan kepada mereka yang memperkenalkan pembeli, lebih tinggi pulangan anda. Pembeli anda lebih suka barangan mereka dihantar kerana jimat masa, jimat tenaga dan tak perlu bersusah payah mencari parking dan sebagainya. Tambahan pula mereka dapat rewards lagi, maka anda juga boleh mengenakan caj penghantaran yang minimal, seperti contoh RM20 kos penghantaran, dan bagi 10,000 penghantaran anda memiliki pendapatan seperti berikut. 10,000 pembeli, dan anda mengenakan mereka caj penghantaran sebanyak RM20. Jadi anda dapat extra money RM200,000. Jadi saya rasa ia cukup untuk membayar gaji serta membayar maintenance kenderaan yang diguna pakai untuk penghantaran. Bagaimana pula dengan pembeli yang membeli barangan yang ada lambang TradeMax? Anda boleh membina pendapatan yang lumayan. Biasanya anda pergi ke hypermarket atau mana-mana kedai, anda beli barang, anda cuma dapat barang dan resit.
anda juga dapat penat, okey, dapat tiket parking, dapat jam, dapat ataupun sebagainya, dapat beratur. Tetapi dengan TradeMax anda dapat barang, anda dapat rehat dan jimat masa, okey. Barang dihantar kepada anda dan anda dapat reward, okey. Itu yang menariknya. Katakanlah anda rajin menghantar invitation code dan membina jaringan sebanyak 10,000 orang, okey. Anda mempromosikan TradeMax kepada mereka dan bersetuju kerana menaik taraf, okey, ataupun upgrade TradeMax adalah percuma. Okey, anda mempromosikan mereka untuk menukar cara, iaitu membeli semua barangan keperluan atau apa sahaja di Biskut, okey, di dalam nextcube.com yang ada lambang TradeMax, dan reward sampai kepada anda. Semak reward yang ditawarkan oleh penjual kepada berapa orang yang memperkenalkan, okey. Katakanlah penjual derma, okey, ataupun memberikan reward kepada anda RM1 setiap pembeli dan mereka yang memperkenalkan, maka potensi pendapatan anda adalah seperti berikut, okey. Jika 10,000 di dalam manewo anda, okey, shopping online dan mendapat TradeMax sebanyak RM1, okey, maka jumlah pendapatan anda adalah 10,000 sebulan. Okey, kalau kita tengok di dalam Facebook, okey, contohnya dalam Facebook memiliki 500 penjuta pengguna, maka sekiranya anda lebih rajin sehingga memiliki sekurang-kurangnya 100,000 jaringan serta promosikan kepada mereka produk-produk TradeMax, okey, maka potensial, okey, pendapatan anda contohnya kalau TradeMax tu adalah RM1, okey, digandakan pula dengan 100,000 yang ada di dalam manewo anda, maka inilah pendapatan anda, 100,000 sebulan. Okey, macam mana pula kalau sekiranya jaringan anda mencapai 1 juta orang, okey, pasal di dalam Nextcube, okey, tiada had, okey, tiada had network, okey, unlimited, seberapa ramai sahaja. Okey, seterusnya apa yang perlu anda tahu, okey, anda cuma perlu melengkapkan 2 TM ataupun 2 TradeMax point setiap bulan untuk menepati syarat penjual, iaitu anda mesti pembeli produk yang aktif setiap bulan, barulah anda layak dapat reward atau donation daripada mereka. Anda tak perlu beli barangan yang tak perlu, okey. Anda hanya tak perlu nak beli barangan-barangan yang mengarut, anda cuma perlu beli barangan-barangan yang perlu sahaja, okey, untuk dapat reward. Contohnya anda boleh beli barangan-barangan keperluan harian seperti barangan dapur ataupun sebagainya. Beli minyak rambut pun tak apa, untuk cukupkan 2 TradeMax point. Okey, ini yang menariknya. Okey, harga barangan adalah sama seperti harga di pasaran. Okey, bayar seperti biasa sahaja, cuma perlu tukar tempat pembelian, iaitu di Biskut di nextcube.com sahaja. Tambahan pula, barangan anda dihantar ke rumah. Okey, kerja semakin senang, pendapatan